Selamat datang saudara-saudari. Kita belajar bagaimana menjalani hidup sebagai seorang Kristian. Ya, hari ini kita mesti tahu bahawa ada akibatnya bila kita berbuat salah terhadap orang lain. Apa itu? Bagaimana kita boleh bayar balik? Ya, bagaimana kita boleh bayar balik? Ya, kerana upah dosa adalah kematian. So bila kita berbuat dosa terhadap Tuhan, apa upah itu? Upah itu adalah kematian. Tetapi Tuhan telah merancangkan supaya Yesus Kristus datang sebagai anak Allah untuk menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Darah Yesus boleh menebus dosa kita kerana darahnya adalah darah yang suci. Bila kita berbuat salah, adakah darah kita darah yang suci? Tidak. So kita tahu kita berbuat salah. Tetapi bila kita menerima penyelamatan Yesus Kristus, kita tahu dosa kita sudah diampunkan. Ya. So oleh itu, kalau kita nak hidup sebagai orang Kristian, kita mesti tahu bagaimana untuk, ya, bila orang berkata sorry, kita mesti tahu bagaimana untuk menerimanya. Bagaimana mengampunkan orang yang berbuat salah terhadap kita. Ya, kerana hidup ini adalah hidup dalam Tuhan, bukan hidup untuk kita sendiri. Ya, kita tengok Tuhan telah mengorbankan diri untuk melakukan, ya, menghapuskan dosa kita, mengampunkan kita. So dalam dunia ini, kita sebagai seorang Kristian mesti juga melakukan apa yang Tuhan ajar. Ya, oleh itu, bagaimana kita boleh bayar balik? Ya, apa yang kita buat terhadap orang dahulu? Ya, apa yang kita cakap, apa yang kita buat yang melakukan penderitaan terhadap orang itu. Ya. Dalam Lukas babak 19 ayat 8, ia berkata, ya, Zacchaeus, ya, iaitu dia adalah seorang yang memungut cukai. Ya, dia seorang yang kaya kerana dia memungut cukai. Oleh itu, bila dia terlihat Yesus Kristus, dan apa Zacchaeus berkata kepada Yesus, dihayallah ramai. Yesus berdiri dan berkata kepada Yesus, Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Ya, bila dia melihat Yesus, ya, dia terlihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang, tidak meminta duit. Ya, sehingga Zacchaeus sekarang berkata, saya akan menderma separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Ya, apa lagi dia berkata? Sesiapa sahaja yang pernah aku tipu, ya, Zacchaeus berkata, sesiapa yang pernah aku tipu atau menganiayai, aku akan bayar balik ganti rugi itu. Dan Zacchaeus berkata, saya akan bayar kembali 4 kali ganda. Ya, kalau, ya, orang itu, ya, pernah ditipu oleh Zacchaeus RM1,000, ya, so Zacchaeus akan bayar balik ganti rugi RM4,000.
Ya. Kerana ganti rugi itu sebagai satu nilai yang setara dengan apa yang dibuatnya dahulu, yang dia ingat salah. Ya. Oleh itu, pemberian nilai yang setara untuk ganti rugi akan dibayar. Itu adalah untuk bayar balik kelakuannya yang jahat itu. Ya. Bayar balik. Ya. Oleh itu, kita tahu adanya sikap ini untuk bayar balik. Ya. Bila kita sudah buat salah, kita cakap sorry. Ya. Bila kita sudah tipu orang, kita bayar balik. Ya. Oleh itu, ini cara hidup sebagai seorang Kristian. Kerana Tuhan telah mengampunkan kita, ya, orang yang berdosa. Bolehkah kita mengampunkan orang yang berdosa? Yang kita tipu, yang kita menipu dia orang, atau kita kena tipu? Bolehkah kita mengampunkan, ya? Ataupun boleh kita bayar ganti rugi. Kalau kita curi barang, boleh kita bayar ganti rugi balik kepada orang itu. Kerana benda itu, orang itu pun dapat dengan susah. Tetapi kita hanya curi. Itu bersalah. Tetapi bolehkah kita hidup dalam menjadi seorang Kristian yang betul? Ya. Ayat Tuhan berkata dalam Kisah Rasul-Rasul babak 24 ayat 16. Oleh itu, saya akan berusaha sebaik-baiknya supaya hati nurani saya sentiasa bersih di sisi Allah dan di hadapan manusia. So, bila saya hidup sebagai seorang Kristian, saya mau hidup saya, ya, memirip apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya. Saya mau hati saya suci, ya, sentiasa bersih di sisi Allah dan juga di sisi manusia. So, kalau kita ada hati macam itu, kita tidak akan tipu manusia lah, sesama manusia. Ya. Kerana kita mau hati yang bersih, tangan yang bersih, minda yang bersih di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan menindas orang, kawan kita, saudara kita atau manusia. Ya. So, kita jalani hidup sebagai seorang Kristian sangat penting. Ya. So, kita hidup betul, ya, dalam nama Yesus. Sekian, terima kasih. Shalom.